Dua masalah utama remaja seluruh dunia. Daripada hasil kajian terkini didapati dua masalah utama remaja seluruh dunia ialah obesiti dan kesihatan mental. Inilah realiti yang semakin membimbangkan. Gaya hidup tak sihat, pemakanan berlebihan dan kurangnya aktiviti fizikal menyumbang kepada peningkatan berat badan. Pada masa yang sama, tekanan akademik, media sosial dan kurangnya sokongan emosi menjadikan ramai remaja terperangkap dalam anxiety dan depresi. Untuk menangani isu ini, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dengan mengamalkan gaya hidup sihat seisi keluarga serta menyediakan ruang komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang. Remaja pula harus bijak mengawal waktu skrin, aktif secara fizikal serta berani mendapatkan bantuan apabila berdepan tekanan. Obesiti dan kesihatan mental bukan sekadar isu individu tetapi mencerminkan keadaan masyarakat. Dengan kerjasama semua pihak, kita mampu melahirkan generasi muda yang sihat tubuh dan kuat jiwanya.